Okay guys, tu. Terbang. Okay, Dayan tangkap. Aku risau aku yang lompat tangkap. Mahal tu, 1,500 weh. Mahal weh benda ni. Cuba anak sungai. Up. Oh, elok. Ni apa macam ni? Ah, dia memang macam tu. Oh. Tapi tengah rekod je tu. Kau nak tak suka. Jom ikut aku. Lah, aku nak kena ulat. Daun melekat. Dayang nah. Ni dah record ke? Sudah guys, sudah. So, dia pandang mana ni? Ni dah ngam ke dia punya ni? Bergantung. Ya, so this is me Dayang. Hari tu masa pergi Bukit Lagong. Siapa? Kau ada Juju Bukit Lagong? Tak ada. Ada brother tu bawa DJI Osmo Pocket Wow, 3. itu lagi mahal tu. Tapi tak best lah yang tu. Itu 2,000. Tapi tak best. Sama je kan harga Dia- ni 1,500. Macam ni? Gimbal dia leceh tu. Oh, tak tahu. Gimbal dia manja. Tu tak tahu. Senang rosak. Senang rosak. Aku dah ada lah. Saya terlalu rosak. sungai. Kena air. Ni boleh masuk air ke? Ah, ini boleh. Wow. Lepas tu yang tu macam mana? Test lah. Tak boleh buat apa? Adi test lah. Boleh. Yang Osmo Pocket tu dah rosak. So, Dia rosak motherboard. jujur. Aku hantar dekat DJI Damansara. Diorang pun kata tak boleh repair. Kau pelet Ari. Haa. Sarah. Tangkap Dayang, dia tangkap. Sorry Adi, itu just gurau. Dah biasa dah. Terbaik bakau. So ni ada Afif, ada Adi, ada Juju. Ui. Daun besar je tu. Oh, Oh, bukan ni. Kak, kita ikut sungai lah kak. ui. Okay dah, bye. Nah, Lah, kejap je. Tak apa-apa ada ayat ni. Tengok. ada video je. Apa ni? Ada